Okay, so distance dia kata nak distance daripada OA kan, tersilap. Okay, OA ni OA ke sini, jadi 12.31 lah. Sorry, bukan tolak, bukan yang kuning. Kuning ni daripada 0 sampai 12.31. Zaz. Soalan 5. Okay, murid-murid, kita nak buktikan left hand side equal right hand side. Okay, cikgu pilih left hand side. Cosecant 2A. Cosecant that mean 1 over sin 2A. Alright, so okay, kita cari what the formula of sin 2A. Okay, ini dia. 2 sin A cos A. Substitute here. Okay, kita nak jadikan bentuk ni kan. Kita pecahkan dia kepada dua pecahan macam ni. 1 over 2, 1 over sin A, 1 over cos A. Sama je kalau kita darabkan. Jadi 1 over sin A is second, cosecant. 1 over cos A is second. Jadi berjaya lah kita. Okay. Zaz. Okay, for the question B. Alright. Okay, given the sin A, negative 4 over 5 and cos B, negative 1 over sec 3, such that A and B are in the same quadrant. Okay, this is the same quadrant. Jadi, how to identify which quadrant are there? Okay, jadi kita cuba check satu-satu. Okay, cikgu keluarkan, this is O over H. So, okay, cikgu cuba buat kat quadrant 3. Quadrant 3 Okay, dekat sini our opposite negative 4, hypotenuse 5. Hypotenuse always positive lah. Alright, cos ni kita check betul tak? Okay, adjacent negative 1. Okay, adjacent negative 1 and hypotenuse 3. Alright, so menepati syarat lah negative 1 over 3. So, quadrant 3. Okay, kita cuba jaya Okay, next. Okay, daripada sini kita boleh cari opposite. Okay, by using Pythagoras theorem. Okay, sec 3 square minus negative 1 square. So, kita dapat sec 2 for the opposite. Alright, so kita nak cari sin B. Sin B mesti ada soh. Opposite over hypotenuse. Sebab tu kita cari opposite. Alright, so opposite over hypotenuse, sec 2 over sec 3. Alright, kita kena permudahkan sebab jawapan denominator can be insert and then multiply with sec conjugate. Kita dapat, okay, sec 6 over 3. Yes, Zaz. Alright, okay. So, number 2. Cos A plus B. Okay, cos A plus B by using this formula. Kalau plus kat sini, cos A cos B minus sin A sin B. Alright, so kita kena cari A, kita cari adjacent dia. Adjacent dia adalah hypotenuse minus hypotenuse square minus dengan adjacent square. Kita akan dapat plus minus 3. Disebabkan dekat sini adalah dekat to left hand side of the y-axis, we choose negative 3. Alright, so kita masukkan satu-satu. Cos A, cos B, negative sin A, sin B. Buat bracket. Masuk cos A apa? By using A, this is your cos A. Cos B refer to B, negative 1 over sec 3. Sin A, pergi kat A balik, negative 4 over 5. And then sin B, negative 6 over 3. So, multiply all together. Okay, kita dapat apa sini? Ini pastikan samakan denominator dia. Alright, multiply with sec conjugate. Okay, so apa lagi jawapan seterusnya? Okay, kita simplifykan lagi. Yes, and then darabkan lagi. Baru kita boleh tolak dah samakan pembawah. Okay, this is your answer. Kita pecahkan. Kita boleh simplify lagi ni sebenarnya kalau nak pecahkan. Tengok macam manalah keadaan. Okay, so kat sini boleh. Okay, seterusnya. Okay, sketch the graph. Okay, kalau sketch the graph, cikgu suka by using method scheme. Okay, method scheme that mean S adalah shape. What shape of graph? Oh, positive sign. Okay, C, how many cycle? So, ada 3 cycle in 360. A is amplitude. Okay, refer to kat sini. 5. So, plus minus 5. Okay, this is our amplitude. Ada movement tak? Oh, ada. Number 2. Okay, shift upward 2. Alright, so jom kita cuba sketch dulu. Okay, sin ada 1, 2, 3 cycle. Okay, our amplitude negative 5, positive 5. Jadi kita cuba letaklah. Okay, kat sini ada 6 parts. Okay, 2 pi divide by 6 part. Okay, 1 over 3 pi. Jadi setiap sukuan ni adalah 1 over 3 pi. Tetapi dekat sini ada movement.
Okay, sebelum tu kita tengok soalan nak dalam pi sahaja. Semua ni adalah 360. Kita tolak separuh. Kita tolak separuh. Jadi kita nak ni sahaja. Jom kita check movement. Oh, sebelum tu kamu tengok. Ada positif kan, modulus. Jadi reflect. Yang negatif pergi ke atas. Lepas tu baru kita tengok movement dia. Okay. Cikgu ambil 5 plus 2. 0 plus 2, negative 5 plus 2. Jadi ini akan ada garisan yang baru. So macam mana rupa dia? Macam ni. 7 to negative 3 kan? Okay, ni 7. Maximum value dia 7. Yang kita tengok. This is 7. 3. Okay, 2. Okay, 3 tadi. Sebab kita dah bawa ke atas. Okay, kita bawa ke atas sebab dia modulus. Selesai. Kita tengok seterusnya. Okay, dia kata there are 6 solution when y equal m such that m is a constant. State the range of value. Jadi kamu kena ambil pembaris, kamu lalukan di sepanjang parallel dengan x-axis, naikkan ke atas. Jadi kita tengok kat mana yang 6 masih ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bermula dekat 2, y equal to dah 6. Okey, sini pun dah 6. Okay, tapi dah atas ni tak boleh dah. 1, 2, 3, 4. So, maksimum je di antara 2 ke 3. This is your range lah. Antara 2 ni. Ni 6. Ni pun 6. So, our range is from 2 to 3. Wajib pilih 6. Tapi 3 ni, kenapa tak boleh sama dengan 3 ni? Sekejap cek tengok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tak boleh. Sebab apa? Sebab tu cikgu buat less than 3 tak ada equal. Jadi bila 3 belum tak sampai 6. Dia 5 sahaja. Tapi kalau below than 3 ada 6.